Hmm. Kat hotel dia boleh makan ni. Tempat lain tak jumpa. Nak beli memang tak ada lah. Makan croissant kat hotel ni. Saya ada customer datang daripada thread. Macam ni kan akak post nak kedai kan. Ni siapa? Bisa buat ke? Cantik ni. Bisa. Kedai ni ada? Memang nak buat rambut macam tu. Boleh pergi. Berapa tahun tu sekarang? Kamu kalau Kita kan ada 2 servis 150. Murah lah. kalau dah nak kan ada ke kan? Dia nak nyeka tu je buat. Boleh tak? Boleh. Tapi kena beli semua. Boleh. Ini memang kena beli. Dia kalau banyak. Nak warna cantik juga. Boleh, purple. Sebab macam kita, setiap pagi kita kena apply kedai. Kalau kau ada budak buat, nanti tetap nak buat juga. Sebab yelah kita, kedai kita kan. Dan nanti masalah nak tanya. Nak tanya, ada iklan dari situ lah. Nanti stretch lah, macam dia cakap stretch, dia tak boleh macam direct. Kita kena Pakai akaun ketiga. hide sikit. Kalau macam kita customer, kedai tu rasa. Owner tak boleh komen kat situ. Kita kena macam jadi orang luar. Kita kena hide lah, diri kita hide. Threads lah. Tapi Threads punya customer quality lah. Dia ada yang quality, ada yang tak lah. Tapi macam kita, macam kita cakap lah, awak punya apa tadi apa? USB. USB ni macam apa yang awak punya needs yang berbeza pada orang lain. Contoh macam awak cakap semalam bakso cili kan. Macam akak penggemar bakso, tapi aku tak pernah rasa tu bakso cili. So you kena cerita bakso cili tu apa dia punya tu. Dalam berapa minit ni kau akan rasa pedas. Contoh. Dalam berapa minit, dalam 1-2 minit selepas kau gigit je kau akan rasa berapi, berasap. Contoh berasap. Habis lah kau gambar berasap-asap. Tu dia panggil. Sebab orang mungkin tak ada. Kalau bakso steak tu aku dah selalu banyak steak yang besar kan. Mama bakso cili tak tahu. Bakso mercun. Bakso mercun pernah tengok. Tapi cuma inovasikan bakso tu yang orang lain macam mercun apa nama bakso tu dah biasa. So kau fikir apa bakso yang orang lain yang kau boleh inovasikan bakso tu tempat lain tak boleh buat. Okay, bakso ikan ni bakso isi ikan tidak tahu. Ada orang tak makan daging, vegetarian.